pula pada zaman dahulu. Aki ada satu cerita. Pada zaman dahulu. Nampak? Kalau tak, apa pun tak dapat. Oi, tak sabarnya cucu Aki. Nak tinggalkan Aki ya? Taklah. Aki tetap nombor 1. Iya ke? Dah lah. Mari makan. Aki, ini ubi yang Haris tanam ke? Tak. Ini Aki tanam. Kau punya dah mati. Banyaknya. Inilah hasilnya kalau kita berbudi dengan tanah. Ara, cepatlah bagi. Untuk Aki. Apa ni? Susah-susah aja. Tak apa, Aki. Cikgu Haris kata, hancur badan... Budi Aki kita kenang. Oh, peribahasa tu. Hancur badan dikandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Itulah. Aki kan jaga kita orang dengan baik. Apa yang kita nak, semua Aki bagi. Aki sayang kita orang kan? Mestilah sayang. Kau orang kan cucu Aki. Aki ada cerita? Satu je. Sebelum mama papa sampai. Hai, dah nak balik pun nak dengar cerita? Boleh tak? Yelah. Nak dengar cerita apa? Kancil yang pijak. Ada tak cerita tu, Aki? Pada zaman dahulu. Mengantuknya. Dah tidur? Tikus. Kancil, ada apa? Shh, jangan bising. Tu, singa. Singa? Apa tu? Kau tak tahu? Singa ni macam harimau, tapi dia lagi ganas. Kau jangan dekat dengan dia. Bahaya. Nanti dia makan kau. Oh, baiklah. Terima kasih, Kancil. Jumpa lagi. Dapat pun. Selamat. Tiko,
Kenapa kau ganggu aku tidur? Aku tak sengaja. Tak sengaja? Jangan! Jangan! Tolong aku! Kenapa kau kacau aku? Sekarang Bakar sudah cedera. Aku dah terjaga. Dan aku lapar. Kancil! Tolong! Singa! Kenapa kau nak makan tikus? Kenapa? Sebab dia kacau aku tidur. Siapa kacau aku tidur, jadi makanan aku. Betul tak, tikus? Singa? Cuba kau tengok tikus. Mana boleh singa yang gagah macam kau makan tikus yang kecil macam tu? Betul. Tikus kecil pun makanan juga. Maafkan aku, singa. Tolonglah lepaskan aku. Satu hari nanti, aku akan membalas kebaikan kau.